bersama saya kita ada dua chef jemputan. Okay. Untuk pengetahuan semua, kedua-dua penjemputan ni adalah alumni FIM sendiri lah. Alright. Jadi kat sini kita nak sembang-sembang, nak bertanya beberapa soalan untuk input juga pada generasi-generasi bakal chef-chef dekat depan ni lah. So yang ada kat depan ni concentrate sebab kita banyak input berguna untuk anda semua. Alright. Okay, so kita mula lah. Chef. Okay, Assalamualaikum Chef. Selamat datang. Hello. So sedikit lah Chef tentang latar belakang sikit lah je. Latar belakang Chef. Dan sekarang Chef di mana sekarang? Kita kerja di mana ini sebagai apa? Kemudian Chef. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Firdaus. Basically saya intake Julai 2008. Okay, Julai 2008. So far saya dah tinggalkan FIM dengan 15 tahun. Sekarang ni bekerja di Westin Kuala Lumpur as a banquet chef, chef de cuisine. Dan sampingannya adalah masuk pertandingan, banyak juga pertandingan. At the moment captain untuk national team. Dan trainer juga untuk junior. Untuk Malaysian team macam Chef train untuk wakil Malaysia ke pertandingan luar negara. Yes. Tepuk sikit guys. Kemudian Chef Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zul Syam. Tahun ingat tak ingat 99 kot. Okay, FIM ni sunyi dan sepi kawasan ni. Sekarang meriah. Okay, saya sekarang bertugas di Istana Negara sebagai executive chef dalam bidang government ni baru 10. Before ni saya dekat hotel 15 tahun. Bermula sebagai kitchen helper. That time orang kata kita ada diploma ke, kita ada ijazah ke, baik biarlah kita bermula dari bawah. Tapi dalam masa yang singkat, okay, saya jadi CDP umur 23 dan executive chef umur 33. Sekarang umur saya okay, FIM. Di sinilah saya bermula. So sekarang Chef bekerja di Istana Negara. Masak untuk untuk Tiga Agung, Sultan Kelantan, Sultan Pahang dan yang terkini Sultan Johor. Masak untuk Agung. Itu Chef Chef Firdaus. Sedikitlah perjalanan kerjaya Chef daripada belajar kemudian ke mana dan sehingga ke sekarang. Okey. Hampir saya belajar pada tu 2010. Saya start dengan satu restoran dekat Stadium Gallery nama Shoot that time 2010. Then move pergi Tanjung Jara dekat Dungun. And then pergi kerja di Sunway dekat Sunway sana, Italian restaurant. And then berhenti kerja dengan Mandarin Oriental KL 2014 sampai 18. Then opening Movenpick KLIA Terowongan Team. Then after that dekat Westin Kuala Lumpur. Next week 4 tahun. Okay, Chef Zul, Perjalanan saya, kalau bahasa saya ada dua, Kedah dengan Pantai Timur. Okay, kadang-kadang saya cakap utara, saya kadang-kadang ni. Okay, saya akhir je FIM, saya kerja satu hotel dekat Alustar. Tapi saya kerja target. Saya dapat pengalaman, saya dapat offer masa saya buat praktikal dekat hotel dekat Langkawi, Langkasuka Beach Resort untuk orang Japanese. Okay, Teppanyaki. Lepas tu, lepas pada target saya dekat Langkawi, ikhtiar saya nak merasai 5 yang masuk untuk pilot-pilot. 2003 saya dapat kecap. Saya dapat kerja seminggu dalam hotel saja. Tidur dalam hotel, kerja sampai habis program 5. Kedua saya pergi ke Penang.
kat Penang. Saya duduk kopi house dengan banquet. Selama setahun lebih. Lepas tu saya pergi ke Bumi Pantai Timur. Kalau siapa yang ingat, kalau orang Kelantan dia Renaissance Kota Baru. Dia saya duduk di banquet selama 10 tahun dekat Kota Baru. Dan dijak kabulkan ke orang sana. Terus jadi orang Kelantan. After that, saya dia dapat peluang bekerja dengan Sultan Muhammad Clinton sebagai personal chef. Dan that time rezeki saya Allah Ta'ala lagi, saya dia nak jadi agung. Dia agung tu lah bermula saya di Istana Negara sampai hari ni. Dia kena kita siapa dalam list yang minat jadi tukang masak cakap awal-awal kat saya nak tengok muka. Siapa yang minat angkat tangan? Siapa minat angkat tangan? Dia ada dua, minat atau pasaat. Sebab lepas habis belajar ni onok tanduri macam kita duduk di tengah laut. Kadang-kadang air tenang, kadang-kadang air bersih. Bila kita naik satu peringkat sampai kita target lah level chef ni sampai executive. Dan kalau ada a few orang yang dapat jadi F&B director sampai jadi GM dalam hotel. Tapi kalau saya cakap siapa yang belajar comel, cantik, apply dalam STA. Maksud saya boleh kerja dalam government, boleh masuk istana, boleh masuk hospital. Dan kalau nak cepat lagi, lepas ni masuk askar. Peluang anda dalam unit askar bahagian masuk ada. Dan pandang tahu buat diploma nanti boleh grade sampai lieutenant kena berdadas dan general. Banyak cabang, jangan pukul. Tukang masak ni kita mati sampai ke hotel, tak ada, luas. Macam dia, hari-hari saya jumpa dia, tapi saya tak tahu dia alumni FMM. Semalam baru jumpa dekat istana. Ini hari terkejut saya datang tadi. Dia daripada Sunway dan semuanya. Dunia ni kecil, tapi di sinilah tempat saya bermula sebagai seorang yang tengok ataupun saya total dalam pelajaran. Tapi saya diberi peluang kat sini dengan that time Papa Jo, ada a few chef Sapri, ada a few chef yang chef tu jadi artis, ada yang kerja offshore, ada yang jadi live chef, semua ada. Di sini bermula. Dulu sunyi, sekarang dia kena. Okey, sebenarnya kita tengok pengalaman chef-chef yang berguna sebagai seorang pelajar FIM. Dulu memborak langkah kepada hotel, kepada Chef Zul. Sekarang dah masak untuk agung. Dan sebenarnya tadi Chef Zul cerita, lepas belajar bermula lah onak duri perjalanan tu macam omak je kan. Jadi tu saya nak tanya, kadang-kadang generasi sekarang dia lebih berdekat dengan apa yang biasa nampak di social media. Jadi dunia culinary ni digambarkan yang rendah lah kan. Boleh istilah ada yang celebrity sebagai competition dan sebagainya kan. Jadi kat sini apa sebenarnya bila saya kata tentang cabaran onak dan dunia tu, apa sebenarnya bagi chef, apa yang chef alami, apakah cabaran yang paling besar dan boleh jadi cabaran tu yang harus mereka ni semua kemudian yang akan alami benda tu, dan macam mana chef penetrate ataupun menghadapi dugaan benda yang boleh memberi inspirasi. Macam saya cakap tadi, saya training student FIM saya ingat dalam 1,000 ke 500 sepanjang hidup saya. Sebab saya kerja hotel 15 tahun. Dia dari situ contoh saya. Siapa nak jadi cita-cita dia jadi exec chef? Angkat tangan. Awak nampak? Okey, exec chef ni dia kena belajar daripada lantai. Awak kena tahu steward, awak kena tahu F&B sikit. Sebab bila awak jadi cas, awak kena tahu semua equipment dalam dapur. Awak kena tahu temperature chiller, awak kena tahu freezer, gas trap, kan? Kena belajar kombini untuk berapa tray, 2 tray. Bila masak nak buat macam mana, kena belajar benda ni. Onak dia kena hard working. Saya cakap terang lah, family saya nombor 2 dalam hidup saya. Work nombor 1. Tapi saya target
sampai umur sekian-sekian saya akan retire awal muda sebab saya dah korban diri saya daripada umur 17 tahun sampai umur 43 tahun. Bayangkanlah adik-adik. Betul dah umur ni. Betul dah umur. Tak apa, kita tak malu sebab yang ada depan ni adalah bintang. Dan bintang nak pergi, bintang nak hidup, bintang nak mati. Kan, maksud saya cabaran dia kalau awak pergi saluran yang betul, insyaAllah. Kan awak besar nanti awak akan, bila awak berada di hotel, awak akan jumpa orang yang chef dia macam ni, chef dia macam ni. Dan ini baru cerita kat Malaysia, kita tak cerita kat overseas kecil macam mana. Pengalaman saya pergi overseas tak pernah perlu duit. Itu yang saya lah separuh ataupun 15 ataupun 20 negara saya pernah pergi kerja. China separuh. Dalam masa saya kerja hotel tu, saya dapat peluang masak Melayu dekat negara orang. Walaupun saya orang Kedah, saya boleh ajar lah sikit-sikit awak buat nasi dagang, nasi. Macam saya tanya tadi, masa yang masuk competition awak orang mana. Kan saya nak tahu. Tak semestinya kita orang Perak, kita tak ada belajar masakan Pantai Timur. Kan saya kalau nak ikut dia, kita contoh dia lah. Dia buat balik, orang lain main ingat ada badminton, ini main masak dapat ingat lah silver, bagilah tukuk FM. Tapi saya tak tahu dia budak FM. Ini hari baru saya tahu. Tapi kalau nak tahu chef tu dekat istana macam mana, tanya dia. Ada mewatakan lembut, keras dan menggila. Maksud bila awak datang leader, awak diberi tanggungjawab yang tinggi. Kalau awak belajar, awak kena tahu kitchen helper, Komis 1, Komis 2, Komis 3, Demi Chef, CDT, Chef Limousine ke, Senior Chef DP ke, Sous Chef, SZ Chef, sampai jadi Executive Chef. Bukan senang. Ingat, apa yang datang lepas ni, tamu belum kahwin, ingat buat dengan ayam. Dan kekuatan kita, bila kita dah kahwin, isteri dan anak-anak, betul tak? Sekarang ni kalau betul jadi tukang masak, apa orang kata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang baik ambil, yang buruk jauh. Tapi kena sabarlah, nak jadi macam ni. Tanya dia lah. Tadi ada dia tanya, training 2 hari saja. Masak betul tak? Buat competition. Dia kena buat satu competition 6 months. Macam saya nak jadi CDP, saya ada target. Ataupun sampai bila awak tahu, tahun 1999 gaji seorang DJ ke RM180 plus 1.5% RM450. Awak nak bayar pinjaman lagi, awak nak naik bar lagi, waktu tu kereta motor tak kita fresh. Sebab awak sekarang saya kata 80% anak orang senang, 20% saja yang mampu pilih. Kenapa sini datang naik bas? Ni saya punya idea ni, dia tahu kita punya tip dulu. Apa pun nak jadi tukang masak, jadi tukang masak. Kalau tak boleh pergi, sambung belajar sampai keluar senang kerja. Peluang banyak dalam bidang di luar. Jangan fikir tukang masak ni susah, senang je. Boleh kenal bawang, onion, serai, sudah lah. Itu cabaran yang paling besar, dan mungkin cabaran yang sama mereka akan hadapi. Jadi tips lah macam ni nak ada. Okey. Kalau cerita cabaran yang hari-hari adalah cabaran ke awak, untuk awak datang ke kelas, okey, then master. Jadi kalau tanya saya, main point tu adalah master. Adakah awak ready korbankan masa awak? Contoh macam saya kan, lebih daripada pergi pertandingan banyak kan. Okay. Biasanya untuk kita pergi untuk wakil negara, kita training biasanya minimum 6 bulan, dan lebihnya makan tahun lah, tahun setengah untuk training. Adakah awak ready untuk korbankan masa tu? At the same time awak kerja, awak ada family. Okay, so, main problem dia adalah masa. And macam mana awak nak manage pula masa awak. Okay, pertandingan ni adalah satu benda yang lain. Kerja adalah benda yang kita dapat gaji dia tiap bulan. Dan family ni pula yang ada dekat rumah hari-hari. Macam mana awak nak manage? Mungkin orang akan tengok,
kita menang atas stage, dapat medal, ambil gambar. Tapi awak tak tahu yang belakang tu 6 bulan setahun punya progression tu orang tak tahu. Kita tidur ke, tak tidur ke, makan cukup ke, tak cukup ke, orang tak tahu. Orang semua nampak atas stage dapat medal. Okay? Dia ikut masing-masing. Awak yang pilih apa yang awak nak. Sebab kalau kita guna makanan, food, mana satu manusia yang tak makan. So dia nak tak kisah awak pergi mana-mana pun awak tak nak makan. Jadi awak jangan risau, keluar ni tak ada kerja, banyak option. Macam Syarul cakap, dia bukan limitation dekat hotel saja. Banyak industri yang related dengan food. Banyak, terlampau banyak sekarang. Mungkin lagi satu, macam you all nak kena ada pendekatan yang nak kena advance daripada orang. Maksudnya awak kena usaha lebih lah. Awak nak tahu satu benda, awak kena macam dulu zaman saya mungkin awak kena baca buku. YouTube, Instagram ni tak ada. Jadi kita punya direction ni semua daripada buku dan share. Kalau share ni tipu sampai matilah aku percaya. Macam sekarang, awak tekan ni satu Google, okay, nasi lemak, how to make nasi lemak, ChatGPT contoh okay, dia ada dah instruction buat macam mana A sampai Z. Then, tanya lagi ChatGPT ni, okay, how to enhance the nasi lemak, example. Dia akan keluar lagi macam-macam. Itu, walaupun benda dah ready, itu adalah effort sebab awak cari. Instead of, aku nak buat nasi lemak. You punya imagination macam ini. Tapi yang keluarnya lain. Sebab kita tak macam saya kan, saya sendiri, saya tak, bukanlah kata cuisine to advance, tak. Kita masih kepada basic. Jadi awak sekarang ni kena belajar basic. Foundation tu kena kuat. Kalau foundation tak kuat, nanti bila awak keluar masuk industri tak tahan. Sebab, okay, saya ingat lagi masa tu saya punya batch dalam 70 orang lah lebih kurang. Persen. Grad sebenarnya apa wedding? Ni kan dari untuk mana? Dia tukar dia punya keluar hitam. Setelah 15 tahun keluar daripada college, grad, daripada 30 tu, tak salah saya 5 yang ada dalam industri. Jadi sekarang ni awak pilih apa yang awak nak. Decision tu awak yang buat, awak yang silap. Kadang-kadang tak semua orang lah kan kerja hotel selama 11 tahun. Mungkin dia nak try business kan, tapi dia terpulang kepada individu. Kalau kata getangan ni macam-macam, dah beri kerja, dah gaji sikit, tak payah sewa rumah lah, macam-macam. Tapi dia berbalik kepada individu tu sendiri, dia nak apa yang dia cari. Macam saya cakap, okay, apa target dia? Dia mesti ada target Tuhan. Lebih tu kuasa Tuhan. Tuhan kata dapat tak? Kan? Itulah. Okay, baik. Menarik Malaysian Fadam. Dulu selalu berbeza. Zaman kita belajar tu, segala ni kita kena usaha. Kita nak tengok perkembangan dalam bidang masakan. Macam saya tu adalah sedikit pengalaman macam ni. Kita nak create menu tu, tanyakan FHA 2010. Saya berarti majalah Wine and Dine. Nak tengok food ni kan. Saya cakap sekarang everything ujung jari. Jadi macam chef lagi yang pernah lalu jalan platform sebagai seorang pelajar, apakah kualiti yang saya cakap tadi, you have to master the fundamentals kan in order to penetrate the industry kan. Jadi pada mereka yang sedang menjalani jalan yang dulu chef-chef pernah jalan, apakah kualiti yang diorang perlu ada? Sekarang ni kita depan ni tak ada chef. Kalau sometimes kalau punya tempat kerja F&B, okay, awak jadi waiter tak setuju, waiter ni tak kira waiter tempat. Awak tahu butler, kalau awak ada resi, awak kena jaga king ataupun DBM ni. Okay, macam cakap tadi, saya ulang balik lah, saya senang je. Minat. Yang pertama, kalau dulu saya akan ambil baris. Malam review pukul 3 saya ambil baris. Minat. Dia kata minat, saya ikut dia.
saya tolak tepi. Saya ajar orang yang minat dalam bidang ini. Okey, sebab bidang ni kita sebagai bidang satu level macam dia cakap kan, nak buat menu. Awak diberikan tugasan buat menu buffet Ramadan. Okey, buffet Ramadan ni bukan makanan dia 5 item. Sometimes sampai 230 item. Atas depend awak duduk hotel. Okey. Saya cadangkan habis belajar ni pergi tempat 5 star dulu apply. Satu awak kerja macam chef. Video cakap tadi ada yang Marriott ataupun ada dia ada orang kata apa, dia ada subjek dia. Macam saya dulu, saya cepat belajar, saya bekerja di Marriott Renazon Kota Baru 10 tahun. Dalam masa 10 tahun ni saya ada sampai diploma. Kita belajar food safety. Kita belajar macam mana nak. Nanti awak akan rasa macam mana gas maki awak jaga buffet. Pasal makanan tak sedap. Macam kita buat yang tadi, yang siapa yang masuk, saya tak salahkan chef 1, chef 2, chef 3. Dia kena banyak di luar kotak. Okay, awak nak buat tadi contoh makanan Melayu. Lagi ni satu topik yang saya lupa. Saya dulu dari bawah pokok ataupun payung yang depan kopi Express, ada satu chef, dia panggil Zul. Aku nak engkau umur 25 jadi CDP. Saya kata gila nak jadi CDP umur 23. Dia kata satu je, apa yang kita dapat pandai ni hari, kita kongsi bersama. Allah Ta'ala akan bagi kat awak banyak rezeki. Saya bukan kata saya nak boleh lah. Saya Japanese, Chinese, Malay, Indonesia sikit, Philippines sikit, Sabah, Sarawak semua boleh. Tapi sekarang tak macam dulu. Otak dia tak secergas yang zaman muda. Dia kena tengok YouTube. Setiap saya boleh ingat. Kan chef tu cakap kita kongsi rezeki ataupun ilmu yang ada. Dulu saya tak minat masakan Melayu, hampat. Sebab dekat FIM dulu more to western. Saya belajar masakan Melayu di negeri Pantai Timur. Sampai daripada situ saya boleh masuk kat luar negara. Sekarang saya jadi makanan Melayu adalah yang terbaik. Itu tadi apa yang saya tegur tadi adalah berdasarkan apa yang saya kena dalam hidup. Untuk kebaikan. Macam saya cakap, saya tak pandai untuk nak masuk tingkat medal ke apa, tapi saya boleh jaga makanan tu keluar dengan sempurna. Maksud dia kualiti, rasa, ini betul-betul nasi dagang, ini betul-betul kutu, ini betul-betul daging masak lemak. Itu saja saya mampu. Competition saya tak mampu. Sebab saya tak ambil action masa saya mula belajar. Saya fokus untuk mengejar impian saya. Sampai bila nak pegang gaji kecil. Faham? Gaji dekat KL executive chef mahal tau. Macam dia mahal tau. Berapa saya tak tahu. Macam saya government sikit-sikit lah, boleh lah. Faham? Awak ingat, lagi satu perempuan saya galakkan, kalau ada peluang, belajarlah pastry. Sehabis baik, target jadi pastry chef. Awak tahu gaji dekat Shangri-La, pastry dia awak ingat pastry bukan buat roti je. Kalau macam saya baru ni, saya ada majlis ASEAN, kita nak lukis, kita nak suasana burung penalang burung mana yang Sarawak dia boleh buat. Ada student FIM yang pastry pun ada, tapi saya jangan jumpa lah. Tapi yang banyak hot kitchen lah. Hot kitchen banyak pergi dekat banquet. Jangan ambil ni sebagai tu. Terima kasih dekat chef-chef yang lecturer yang ada, yang bentuk awak jadi keluar untuk jadi orang. Saya pun dulu banyak lecturer tinggal, sekarang Puan Zubida, Puan Fida, Puan Fiza, itu lah. Kalau saya dulu kat sini orang tak panggil Chef Zul lah. Saya punya konsign mak Kedah. That time orang Kedah, saya seorang yang orang Kedah dia tu. Saya dekat sini orang panggil semua mak Kedah. Bila pergi macam-macam lah. Tu saya tanya tadi mana Bob. Pasal badan besar Bob. Saya dulu badan saya 125, 135 badan. Kalau siapa tengok TikTok saya memang tapi bila sampai tu ni adalah penyakit sikit-sikit, tapi kecil sikit lah. Apapun saya syorkan yang betul-betul minat, go.
Ada tadi bila kena tegur muka dah lain lah. Okey? Jadi perkongsian yang boleh jadi saya fikir yang sangat berharga lah untuk generasi sekarang, dan untuk ambil input yang berguna untuk orang renungkan dan menjadi panduan lah, guidance untuk orang nak penetrate di industri pada masa yang akan datang. Ketika lagi kita ambil beberapa masa ni, kita buka lah kepada yang ada kat depan ni. Jika ada sebarang soalan kepada panel nak tanya, boleh silakan perkenalkan diri anda dan dengan soalan. Kami buka 2 soalan, silakan. Boleh? Kalau salah kau duduk buat tangan. Sorry boleh nak tanya, selama Syekh kerja, selama 15 tahun Syekh kerja tu, macam mana Syekh kuatkan mental Syekh selama Syekh kerja? Macam ketua dia 15 tahun, saya 25 tahun. Dia habis FIM kerja. Dalam masa kat FIM tu kita kerja part time. Dulu cakap bang, kita bukan datang daripada fokus senang. Habis kelas kita buat part time. Okey. Maksud dia mental dia kena tahan lah. Pertama macam Syekh cakap tadi, kita kena ada attitude. Okey. Jangan gaji MC. Awak pergi kerja nanti awak ada panel, awak ke MC. Sebab generasi sekarang dia macam mana cakap dia, saya cakap sekarang quality chef sekarang tak macam dulu. Dulu kita hentam. Saya dulu bayangkan staff saya ada waktu tu saya CDP. Exec chef saya marah kerana tak letak garnishing saja dalam blog. Tak, kita mental kuat. Kalau awak tengok dalam TikTok saya, kalau ni dalam ni saya kena masa zaman pressure kena pulang raja pulang hero. Ada pengalaman tu. Tapi mental kena kuat. Maksud dia kita kurangkan hiburan, fokus pada kerja. Bila awak, dia akan datang hiburan tu ataupun kita kata masa tu akan datang. Tapi kena hidup perlukan pengorbanan. Awak akan selamat bila awak berada di demi chef atau CDP. Sebab awak dah jadi separuh leader, become to manager, become to HOD. Awak ingat kerja ni pakai jaket chef ni tak boleh pakai blazer ataupun long shoot ke? Boleh. Boleh. Faham? Bila awak jadi manager ataupun executive chef, awak diberi MOD, manager on duty, awak akan rasa juga. Jaket chef yang awak pakai green leaf yang sekarang green chef, sorry. Nanti awak pakai power chef. Macam tu kehidupan kita. Ini hari awak kerja macam dia Westin, Sunway, awak akan rasa. Awak pergi contoh, okey. Sekarang awak contoh awak berada di Sunway Resort. Awak tahu hall dia beribu beg. Awak sekarang teacher helper ataupun komis tu, awak akan didera oleh senior awak, bukan dera lipai apa tak. Sekejap. Okey, nama apa tadi? Aidil pergi ambil bawang dalam cila. Sekejap datang Aidil pergi dalam store ambil chicken store. Aidil pergi ambil parts kawan. Dia akan jadi manager. Tapi sampai bila awak nak jadi teacher helper? Mesti ada target. Bila awak boleh layan itu semua, awak akan dipromote oleh CDP ataupun SZSU. Okey, budak ni naik satu tahap lagi. Tetapi saya bagi cadangan, jangan duduk lama-lama sangat, paling maksimum 10. Tapi kawan saya ni cukup 5 tahun, 4 tahun dia belum. Sebab gaji. Okay, kita duduk KL, kita kena lawat salary. Awak boleh nak kerja gaji, maksud dia setakat tu, kerja awak setakat tu. Tapi saya banyak, kalau saya siapa masuk kitchen saya paling pantang rambut merah. Saya cakap tu kan, kekemasan melambangkan seorang attitude chef. Saya tak kira lah siapa, saya memang
At least tak saya tanya Cik Dino. Saya akan cek daripada steward masuk istana sampai F&B. Sekarang pakailah, tak apa, tak kisah. Bila awak kerja nanti dah jadi master tu, ikut lantak awak lah. Awak jangan ikut trend TikTok. Satu sekarang masalah awak semua ni suka trend. Awak biasa kopiak bawah 50 kilo bang, potong ayam. Saya ada pengalaman manis dekat kat Kelantan. Saya ada satu event waktu tu Datuk Muzaffar balik daripada langit tu. Okey, kita ada event 2,500 pack. Waktu tu staff saya ada 5 orang saja. Datanglah executive saya. Makan ayam tiba-tiba seketul busuk. Awak bayangkan 2,500 tu kena cuk satu. Cantum-cantum balik 2 ekor ayam rosak. Seminggu ke 2 minggu tak makan ayam. Orang cium mulut, kita cium ayam. Itu pengalaman lah bila okey, itu pengalaman. Saya berjaya banyak dekat banquet. Okey, bila awak kerja Marriott ataupun company yang ni, dia ada rangkaian seluruh dunia, awak ada peluang tunjuk bakat awak dekat outside. Dan awak ada kemahiran, tapi selalunya kalau nak keluar overseas, dia tak ada western competition, tak ada. Dia banyak tu Malay food, Asian, Chinese. Pengalaman saya biasa masak bak putih kat China. Tapi kena pakai sarung tangan lah, saya malah nak sama kan. Atas sebab dia kata pining-pining punya bak putih. Tapi kita buat lah kan. Lagi satu saya nak cakap, nak jadi sempurna tukang masak, pandai tengok roti canai. Tengok filem senario. Saya belajar kat filem senario. Dengan baju, dan saya habiskan 20 kilo tepung yang balance breakfast, sehari sekilo, lama-lama saya boleh, alhamdulillah. Kan, saya cakap saya tak pandai untuk competition, saya pandai untuk serve orang saja. Kekuatan minda. Kalau minda anda lemah, kalau kita katakan kawasan ni ada hantu, kita fikir ada hantu, takutlah kita. Kalau saya punya hashtag dalam hidup saya, hashtag kita lawan. Apa chef bagi arahan, assignment, kita buat. Daripada komis sampai demi chef, awak relax. Bila awak dah jadi leader, awak kena buat menu, awak kena jaga food cost. Awak bila VIP panggil, ada event yang besar-besar, tanam cita-cita. Saya dekat FIM ni, saya nak masak dekat Tun Mahathir. Saya dapat masak untuk Mahathir masa dia lepas habis, dia jumpa almarhum Tun Aziz dekat Kelantan. Idola kan, semua orang dulu, zaman saya belajar dulu, semua Tun M kan. Sekarang ni Abang Anwar. Kita kena sebenarnya. Tapi saya PM, saya biasa masak. First dia tu, saya masak kat dia. Dah tak boleh cakap banyak-banyak. Alhamdulillah lah. Kena semangat. Guys, bagi saya fokus awak nak jadi leader ataupun jadi kepala in charge. Muda umur apa tadi? Masih panjang lagi. Okey. Tadi saya janji 2 soalan kan? Saya maaf sebab masa mencemburu. Jadi kalau boleh saya rangkulkan kat sini, sembang kita hari ini sebenarnya lebih kepada membuka minda pelajar tentang bagaimana mereka for them to decide for their future. Sebab yang ada kat depan ni adalah salah satu cabang lah. Dia kata Chef Firdaus, culinary, kita boleh ke competition. Chef Zul, culinary, sampai boleh ke bidang agung. Saya sendiri, culinary, boleh ke cabang education.